Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini saya akan berkongsi mengenai satu video informatif, iaitu period pain, menstrual cramp ataupun senggugut nama lain. Ini penyakit yang kerap berlaku di kalangan wanita. Jadi saya akan berkongsi informatif yang menarik mengenai period pain. Period pain terbahagi kepada dua, iaitu primary dysmenorrhea dan juga secondary dysmenorrhea. Primary dysmenorrhea adalah sangat common, berlaku pada sehari atau 2 hari sebelum period kita datang dan boleh berlarutan sehinggalah hari period. Manakala secondary dysmenorrhea adalah disebabkan underlying issue ataupun underlying penyakit seperti fibroids, endometriosis, cyst dan sebagainya. Oleh itu, apakah treatment yang sesuai untuk orang yang mengalami masalah senggugut? Yang paling utama, yang paling penting adalah kita boleh ambil painkiller. Ini adalah painkiller yang sangat famous, brand Panadol, Euphamol, yang memang khusus untuk menstrual pain. Dan kalau anda ingin kuat sikit untuk kesakitan anda, kita ada Pontan lah yang diambil hanya ketika waktu period pain sahaja. Kalau kita ingin cari natural remedies yang boleh melancarkan darah kita, pengeluaran darah, kita boleh ambil benda yang panas-panas seperti heat patch untuk ditampal dan juga kita boleh massage lotion. Kita ada brand Extreme Massage Lotion. Dia ada roll lagi yang boleh memudahkan kita untuk roll, sapu, ada massage dan juga dia ada rasa panas dan baunya sangatlah wangi, tidak berbau seperti tidak berbau begitu tengik lah. Seterusnya boleh juga diminumkan dengan D-Vitaflow. D-Vitaflow ada flaxseed. Flaxseed oil memang sangat anti keradangan yang bagus untuk melancarkan peredaran darah kita dan mengurangkan keradangan yang berlaku di kawasan uterin. Itu sahaja sharing saya pada hari ini. Harap ia bermanfaat untuk anda bagi orang-orang yang ada masalah period pain.